Pernah tak ada fasa dalam hidup di mana kita rasa macam diri kita dah mula hilang sikit? Bila banyak perkara jadi serabut, kita bukan saja hilang kawalan kewangan, kadang-kadang kita mula hilang kepercayaan pada diri sendiri. Bagi saya, simpanan emas ni dia jadi satu ruang untuk saya mula semula. Setiap kali saya simpan walaupun sikit, saya rasa macam sedang jaga diri saya, versi diri saya di masa depan. Dia bukan tentang jumlah pun sebenarnya, tapi tentang perasaan bahawa saya masih buat sesuatu yang betul untuk diri saya. Bila saya buat tu berulang kali, saya mula rasa lebih tenang, lebih yakin dan lebih bersedia untuk urus banyak perkara lain dalam hidup. Emas ni dia tak ubah hidup saya serta-merta, tapi dia bantu saya bina semula kepercayaan pada diri saya sendiri, perlahan-lahan tanpa paksaan. Jadi kalau anda rasa sekarang ni masa untuk bina semula kewangan dengan cara yang betul, jom kita jalan sama-sama.